Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khusus untuk anak-anak Sabahan. Ada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati uqiya fitnatal qabri." Maksudnya, barang siapa yang meninggal pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hindarkan dia daripada seksaan ataupun azab kubur. Subhanallah. Riwayat hadis daripada Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan, antara tanda-tanda orang meninggal dengan keadaan yang baik, ditinggikan martabatnya oleh Allah, iaitu meninggal pada hari ataupun malam Jumaat. Kemudian apabila ramai jenazah, orang datang menziarah jenazah, ramai orang solatkan jenazah, dan ramai yang menghantar juga mengkebumikan jenazah. Ini di antara tanda-tanda kemuliaan orang itu meninggal, diangkat darjatnya. Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapapun kita menghina beliau, dikecam dan sebagainya, akhirnya Allah nak tunjukkan sesuatu kepada kita yang masih hidup. Kita pun sendiri belum tentu lagi bagaimana kesudahan kematian kita. Bagaimana selama ini ada orang mengecam, menghina, mengutuk, memperli, memaki hamun, Allahyarham. Tetapi sesungguhnya di sisi Allah, Allah nak tunjukkan kepada kita dan kepada orang yang mengutuk ini betapa Allah muliakan kematian. Allahyarham Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosanya dan Allah angkat darjatnya di akhirat dan tempatkan beliau di dalam syurga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kiamat besar. Jangan mampus dulu, Bung. Memang betul lah apa yang kau dapat maklumat tu. Johai Nizam Shah dari Parti GRS menang di Dula Makina Batangan sampai kau terlantar di hospital. Checkmate. Saya maafkan segala kezaliman, kejahatan yang pernah saya lihat dan pernah saya rasa. Tidaklah tergambar untuk kita dalam keadaan beliau sakit masih ada orang memperli,